2-3 hari, dan apa kita pastikan bahawa kanak di sekolah ayat itu tidak ada guru. Dan sehingga sekarang kalau kita perhatikan banyak kursus-kursus yang dijalankan, memang just imagine lah, you punya knowledge is on, you are knowledgeable on mathematics, tapi you tak ada knowledge on how to explain in English. Jadi sudah hanya apa yang kita perhatikan. Sebab di pengalaman saya sendiri, saya pergi ke kampung-kampung di kawasan Kebun Serai, saya cakap dengan budak-budak itu, tanya dengan kanak-kanak dia dengan in English, simple question, 2 + 2 is what? Kebel, apa bendanya ni? Itu belum lagi kalau kita buatkan dengan tanya kat how far from the school from your house to school, mampus lah. Jadi dengan kata lain, kita ini adalah sebagai satu yang merugikan kita. Itu rugi. Jadi apa yang saya harapkan, biarlah pada pengaturan kerajaan sendiri, yang Menteri Pendidikan sendiri mengatakan bahawa eloklah kita berhentikan banyak sangat masa-masa yang ada tu. Kita berhenti sajalah. Upahkan mereka yang ini sebenarnya merugikan bangsa kita sendiri. Jadi saya ingat itulah saya komen ada. Hanya tadi ada satu revelation lah ya. Dia finally realise kalau nak tingkatkan standard bahasa Inggeris, ajar bahasa Inggeris. Ya? Itu satu seolah-olah satu revelation lah ya, yang baru dia sedar after 6 years. Dan inilah apa yang kita sebut berkali-kali, dia tak faham. You do not upgrade the standard of English by teaching maths and science in English. Teach English. Furthermore, awak teaching English masa kami dulu di sekolah, kita teaching kelas. Dia can still sebab apa kita perhatikan in English bukannya satu cara yang paling mudah. Kita nak belajar dengan verb, sentences semua sekali kan. Whereas now, apa kita perhatikan budak-budak sekarang ni tidak tahu yang kalau tanya verb semua sekali adjektif, mungkin tidak ada sekarang ni. Jadi hanya dia apa nak you are teach English dalam apa bahasa English kan gunakan matematik. Pasal apa macam saya perhatikan, kalau kita nak membaiki suatu penyakit, umpamanya kita sakit kaki, kita pergi paisan tangan, mampus sampai pila pun takkan jumpa mengatasi masalah tersebut. Betul tak? Inilah satu perkara. Kalau you nak English, teach baca grammarnya, literaturenya. So ini satu cara yang kadang baik. Tapi kalau bagi saya bahawa yang diajar sekarang di sekolah-sekolah ialah reading and writing, book and speaking. Jadi maknanya bila kita bercakap, bila diajar ialah membaca dan menulis. Jadi orang dia tak boleh nak bertutur. Sebab itu walaupun matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris, disebut semasa menteri yang lalu, ramai yang boleh jawab dalam bahasa Inggeris. Tetapi ramai yang tidak boleh bercakap bahasa Inggeris. Dia boleh jawab dalam bahasa Inggeris sebab kalau objektif dia boleh pejam mata letak pensil tu boleh. Tambah nak jatuh tangdulah daripada apa. Jadi saya nak katakan bahawa dia kena ubah sistem pengajaran bahasa Inggeris sendiri, iaitu menekankan kepada soal kita bercakap. Sebab kita matlamat kita hari ini adalah untuk orang itu boleh menguasai bahasa Inggeris, boleh berinteraksi dengan semua. If I can answer the question. When we have National Language Act, it is out of struggle by group of people. Years. Kalau kita ingat sejarah dia, pada mulanya hanya dituliskan sebagai bahasa Melayu, sebagai bahasa rasmi. Konotasinya berbeza dengan apabila bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan as a national language, and it reach to the level where we have our National Language Act. Dan perkara itu bukan sahaja digunakan kerana sudah ada kita panggil apa, tanggungan perundangan dan tanggungan keperlembagaan. Kalau kita ingat ketika usaha oleh itu satu kumpulan bangsa Cina untuk membubuhkan Universiti Merdeka menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Perkara itu telah diputuskan di Mahkamah Persekutuan
oleh hakim iaitu late Yusofi Abdul Kadir yang mengatakan perkara itu tidak dapat dilakukan kerana dua perkara, melanggari satu falsafah pendidikan dan juga melanggari perlembagaan 152. Jadi pembentukan Seksyen 117 merupakan aspirasi daripada Seksyen 17 Akta Pendidikan merupakan aspirasi daripada pembentukan 152 berlaku perlembagaan. Persoalan dia, adakah lepas pelaksanaan PPSMI ini dia jadi bahasa pengantar? Secara implikasinya, the practical implication, what will happen? There will be many subjects taught at the school level in English. So apabila dasar pendidikan yang mahukan dominasi, bahasa pengantar inilah menunjukkan dominasi. Jadi secara praktikalnya, walaupun tidak dikatakan sebagai bahasa pengantar, aku akan melakukan bahasa Melayu bukan jadi bahasa pinggiran, bukan lagi bahasa dominasi. Jadi di sini pihak kerajaan perlu melihat apakah implikasi praktikalnya, secara praktisnya. Jadi by practical implication, to answer your question, it may affect the very positions of our constitutions and the very positions of our Akta Pendidikan. On that note, I think they have no other choice but to table this motion in Parliament. So at the stand today, it's a purely executive decision. When it comes to language, it has to be policy, it has to be a parliamentary effort, cannot be by way of administrative decision. Secondly, saya rasa itu persoalan kedua. Persoalan yang pertama, dia melaksanakan dasar sedang dia tak ada kemampuan. Anak-anak kita jadi mangsa. So sekarang ni inilah yang menjadikan kita punya keadaan semua bercelaru. Semua dapat A1, tapi bila kita tanya bahasa Inggeris tak faham. So kita macam-macam yang kita dah hadapi. So yang pokoknya nombor satu, don't make our children guinea pigs. Don't use them as guinea pigs. You get, kalau you nak laksanakan sekalipun, make sure benda semua dah siap. Then only you laksana. You know, sambil laksana sambil nak lengkapkan mana. Taxpayer money. This is taxpayers money dan this is one whole generation yang akan menjadi sebagai mangsa. The standard of mathematics is going down the drain. The standard of science is going down the drain. And apa matlamat yang you nak tingkatkan bahasa Inggeris pun tak tercapai juga. So ini merupakan satu kegagalan, is a major failure on the part of the government, and they should be made responsible, and they should take responsibility, dan dia kena do the responsible thing, tangguh, gantung pelaksanaannya sehingga kamu ada kemampuannya. You don't make our children. Itu soalan yang pertama, that is issue pertama. Yang kedua tu, that is just political talk lah, cakap senang kan. Tapi hakikatnya seperti mana yang disebut oleh saudara Balik Pulau, Yusri, ialah bahawa as a result, the standard of the language, bahasa Malaysia akan berubah. Because dalam bahasa, benda yang grow ni ialah science dan matematik. You have all these new terminologies, ada istilah baru, jalur lebar. Kalau semua tak pakai, semua jadi broadband lah kan. So istilah-istilah yang baru dalam bahasa ni tak akan berkembang. Kerana ilmu yang berkembang adalah ilmu sains dan matematik. So bila kita ketepikan penggunaan bahasa ibunda ataupun bahasa kebangsaan sendiri dalam bidang knowledge yang berkembang, maka bahasa juga akan terbantu. Ini kesannya. Orang takkan cakap lagi tentang jalur lebar, orang takkan cakap lagi tentang apa lagi? Ketikus dan sebagainya. Penampilan penapis, apa ya, dan sebagainya. Semua akan berhenti.